yang tak strict ni? Jangan kecam. Maksudnya- Tegur. Dia dalam Islam ni kita kena tegur dulu lah. So selesai lah kita punya urusan. Dekat pulau tu 2 minggu aku kat pulau tu aku dah belajar semua benda dah. Aku dah belajar dah. Orang ni buat apa. So mak aku dah pesan lah kerja pulau ni elok-elok apa. Kita orang sampai airport bodyguard dah ada. Where you want to go sir? Relax. I'm just Kena cakap kot. Kat sini kena cakap dengan peminat. Dia macam nak Sembang Kacip. Assalamualaikum dan selamat datang kembali dekat podcast kita, iaitu podcast Kacip. Bestnya podcast ni aku dah rasa macam teruja untuk buat podcast-podcast sebab daripada korang support episod pertama Mamat, episod kedua Zuki, episod ketiga Harif BGDB. Kan bila kau dengar cerita Harif BGDB tu, uish, seram tau dekat diorang punya kehidupan belah sana. Tapi untuk episod yang keempat, kawan aku juga macam biasa aku akan ajak podcast aku ni kepada kawan-kawan yang rapat untuk memang borak kacip. Borak kacip ni bukan borak merepek ke apa. Borak yang jenis yang tak ada cover-cover. Macam kat kedai mamak, lepak, borak-borak. Kita menjemput Ubay MZ. yes, saya. Assalamualaikum Assalamualaikum Datin. Datin. Sebab bini dia Datuk. Tapi tu nanti kita cerita. Tapi bye. Thank you bye datang untuk kongsi cerita. Tapi formal sangat abang nak cakap thank you. Aku tak nak macam tu. Betul? Podcast aku ni kita just macam lepak-lepak santai kat kedai mamak. Kita nak borak. Kan? Betul? Nampak? Kau pun masih cover-cover lagi ni. Kau bukan macam tengah borak. Bila kamera on je kau dah macam tu. Cuba kau selesakan diri. Kita lepak kat rumah macam tu. Kau macam selesa sangat. Dia memang macam tu. Aku dah bersila ni, kira selesa lah ni. Selesa lah. Tapi baik kau duk. Aku selama aku kenal kau, aku tak pernah tahu kau. Selesa betul lu. Itu selesa betul lu. Selama aku kenal kau, aku tak pernah tahu pun kau Asal mana? Orang mana? Aku orangnya baik. Aku kelahiran Taman Medan. Taman Medan kat Subang tu? Taman Medan, Taman Datuk Arun, Sri Manja. KL lah? Yang ada tragedi berdarah tu. Kat mana tu? India. India meninggal tak aku. Lepas tu ni jiran lah. India meninggal, Melayu kahwin tak silap. Dia jiran. Lepas tu gaduh. India. Kau borak apa ni? Kacip. Tak ada satu taman ni. So ni benda ni berlaku kat Taman Medan lah. Ni apa yang aku dengar lah. Jiran tu India. Okay. Kaum India tu meninggal ke atau kahwin. So yang Melayu ni pula meninggal atau kahwin, faham tak? So ada dua event terjadi. Okay. So kenduri kahwin dan juga kenduri kematian. Okay. Jadi ada perselisihan faham di situ, jadi berlakulah tragedi berdarah di Taman Medan. Kau tengah sedih, kau tengah happy. Seorang tengah sedih, seorang tengah happy lah. So di situlah aku lahir. Kat Taman Medan ni dekat dengan Sunway tu Betul. Betul tak? Betul. Kat tempat yang motor-motor, banyak bengkel-bengkel motor tu. Dekat tepi NPE lah sana cerita. Yes. Kan? Orang panggil tiang Harun tu kan. Kalau pacak 8 tiang tu lah. Yang tu lah. Tiang Harun tu. Tapi memang kau lahir kat situ daripada kecil? Sekolah pun kat situ kak? Tak ada lahir situ. Aku membesar semua itu. Aku lahir kat Kelang. Hospital Tunku Ampuan Rahimah Kelang. Orang Kelang. Colombia. Aku lahir pegang M16. Pegang M16 Pegang M16 lah. So lahir kat situ tapi membesar semua kat ni lah, area Taman Medan, Sunway. So dekat situ boleh dikatakan, kalau dulu ni kawasan panas lah. Betul? Sekarang pun masih lagi Tengoklah kalau hujan okey sikit, tak panas sangat. Gerak mak aku baik ni kan. Betul kacip pula dia bagi aku ni kan. Tapi itu je lah dia isu sosial dadah. Tapi sekarang lebih dibendung lah. Dah aku tengok macam dah okey sikit lah. Peniaga-peniaga pun tepi jalan dah okey dah. Melayu aku pergi okay. Petang kan ramai banyak ini gila. Kita cerita tahun 2000-an dulu. Sekarang dah 2026. Dah tak ada Parti dah. pun banyak kat situ kan, Taman Medan ni. Apa dia? Indonesia pun banyak kat situ kan. Tak ada. Itu aku dah buat kajian ni tu hari. Memang Indonesia tak ada. Indonesia memang tak ada daripada dulu. Sebab aku interview orang Melayu je. So Bongol lah bye. Okay. Itulah dia. Kau dekat ni first kau sekolah mana dulu? Kat Medan juga?
Tak, aku sekolah dekat SK Lasal, Petaling Jaya. Boys School. Apa jauh sangat sekolahnya? Sebab mak aku mementingkan education. Sebab dululah kat area Taman Medan tu kan budak-budak naik motor semua. So mak aku tak bagilah benda tu. Arwah mak aku dulu macam Tak bergaul lah, tak ada ni, bagi bergaul lah. jangan keluar rumah ni semua. So dah hantar lah kat SK Lasal, Petaling Jaya yang dekat dengan Sunta, Bukit Bintang. Asunta sekolah perempuan. Ya. So Lasal Boys School, Asunta Orang Girls kata School. kalau yang boys school ni banyak yang gay boy. Aku bukan salah seorang daripada dia lah. Tapi betul lah banyak. Banyak lah. Sungguh? Dah balik-balik kau tengok member kau, member kau tengok kau. So kan kita waktu PJ, aku sekolah rendah boys school, sekolah menengah campur. So kalau sekolah rendah ni waktu PJ, kau buka je lah semua, tukar dalam kelas. Kalau dah sekolah menengah tak boleh lah buat macam tu. So bila dah sekolah rendah ni kan, buka spenda je dalam kelas, pakai lah apa semua kan. So adalah yang kita tahulah dia punya, oh ni tak straight ni bengkok ni. Oh ya? So, macam mana kau nak tahu cari pandangan dia pada kau ke macam mana? Macam mana kau nak judge orang tu straight ke bengkok? Dia tahulah, dia boleh tahulah. Sekilas apa ke nama peribahasa tu, sekilas udang di sungai kita tahu jantan betina. Tak, sikit aku nak tahu macam mana kau boleh tahu? Lagi-lagi kau waktu sekolah rendah, mana kau ada pendedahan untuk waktu tu dulu lagi? Tu dah. Dulu kan ada cerita sutun. Okay, so dia waktu pandang kau dia malai macam gigit bibir ke? So dia pandang macam ni dia orang tu dia dah lembut lah. Jenis yang dia dah lembut. Watakan dia lah. Lepas tu macam suka belai-belai. So lepas tu kau tak ada bogey depan dia dah? Tak ada, aku bukan lah PJK tu aku pergi bogey depan dia. Tukar je lah baju ke apa. Lepas tu macam budak-budak dalam kelas macam tengok tu dia pandang weh. Kau sana, lepas tu dia pun pandang, lepas tu pun gelak-gelak. Tapi macam tu kau nak detect orang yang tu waktu sekolah rendah lah. Waktu sekolah rendah. Kalau waktu sekarang ni kita detect dari segi pemakaian, dah tahu. Ya, sekarang ni terlampau ni lah. Ekstrim. Terlampau ekstrim dia orang punya pendedahan. Dan dulu masih cover lagi. And then ada enabler banyak kot. Oh, enabler. Tahu. Enabler. Annabelle. Hantu. Tapi itu lah. Kau rasa kenapa lah? Salah satu sebab benda tu jadi ni? Sebabnya kurang awareness kot dulu. Dan kurang social media. Dan penyampaian concern tu tak sampai pada masyarakat. Contoh macam sekarang, jangan cross dressing, jangan cross dress. Orang dah tahu dah, kalau pergi event ni kau tak boleh pakai seumpama wanita ke seumpama lelaki. And then bila ada video-video abang Z kan, manager-manager fast food pakai baju haircut apa semua kan, so orang terus macam dia ni tak straight, tak ni. So akses ke social media tu lagi cepat sekarang. So budak-budak pun dapat lah awareness tu. So dulu tengok dulu tak ada. Jadi macam orang tengok, dia ni boleh, aku pun boleh buat kot. Tentu lah kan. Dia pun tak ada kena kecam apa pun. So dulu tak ada social media. So adakah patut netizen untuk kecam orang mana yang tak straight ni? Jangan kecam. Tegur. Dia dalam Islam ni kita kena tegur dulu lah. So selesai lah kita punya urusan. Ubay nak cakap ni lah, apa yang Tarik Fit buat tu betul lah. Tarik fee ada betul ada salah. Betul. Ada yang betul ada salah. Tapi cara menegur pun ada caranya. Islam betul, tu kan betul. Islam tu mudah, tapi jangan ambil mudah. Terlampau mudah sangat tu. Dia terlampau betul-betul ambil mudah tu dia tu. Kau macam kau yang ada personal dengan Tarik. Aku tanya je. Cuma kita takut lah bila di hujungnya nanti kita ada anak bini. Anak bini pula. Kita ada anak-anak yang akan jadi membesar bila benda ni. Macam mana nak mencegahkan dia. Betul. Contohlah, kita tak nak lah benda ni terjadi. Apa tindakan kau kalau kau nampak seseorang yang rapat dia tersensung? Aku memang ada pun orang yang kawan macam itu. Industri hiburan kan, kerja. Okay, tak. Bukan pasal rapat ke. Saudara mara ke apa?
contohlah kalau anak aku, Ha? aduh aku dah terikut kau punya ni. Kalau anak kau nak ada macam tu. Ni level jadi benda macam tu. jadi benda macam tu. Apa tindakan kita kena buat aku rasa? Cakap dengan dia kenapa contoh anak lelaki suka pakai macam perempuan. Kenapa suka pakai, dalami dulu apa yang dia rasa. So bila dah alami, lepas tu baru tegur tak boleh. So back to basic lah, agama lah. Tegur lah, dalam Islam tak boleh. Kenapa tak boleh? Penyakit. Lepas tu macam-macam lah, kecelaruan identiti. And then kau kongsikanlah kisah-kisah yang dah jadi dekat transgender ke, kat pondan-pondan ke kan. Bagi dia takut lah. Bagi dia takut dan bagi dia berubah. Kau jangan buat sharing, nampak ni ada je pondan yang berjaya lah. Macam tu. Kau cakap jadi pondan, jadi tomboy ni salah. So tegur. Tapi mostly jawapan diorang yang akan bagi dah memang daripada awal dah ada perasaan ni. Faham tak? So bermakna contohlah anak kita lah. Aku tak nak cakap anak kau, anak kita lah. Start daripada umur anak aku 5-6 tahun. 5-6 tahun dah start, dia dah nampak dah dia punya path tu berlainan. Dari situ dah kita dah kena didik ataupun nak kena tunggu dia 10 tahun dulu ke? Didik pandangan kau macam mana? Kalau aku didik dari awal kot. Kau buka daripada awal? Di sungai campak lah. Kau ekstrim betul. Memang didik daripada awal lah. Didik dari awal kot. Sebab kalau bila dah contoh dah 8-9 tahun, dia dah ada satu rebel ni. Dia ada satu rebel tu macam nak tak puas hati memberontak. dia, and then dia tahu jawab. And then aku pernah dengar siapa lah bagi perumpamaan ni. Anak 1 hingga 12 tahun layan dia macam hamba. Betul. Layan satu macam mana daripada lahir sampai ke 3 tahun layan macam raja. Lepas tu second punya level layan macam hamba. Third punya level layan macam kawan. So sekarang kita punya anak-anak kita kena layan macam hamba lah. Aku cakap ni kau kena buat ni. Buat ni sebab didik kan, tengah mendidik. Macam tu lah. Okay, faham. Okay. Tapi macam kau cakap tadi, kau dalam di industri seni ke? Boleh panggil seni ke? Hiburan, seni. Hiburan lah. Kita letak hiburan, entertainment lah. Dan entertainment kau bukannya entertainment daripada YouTube ke apa. Kerjaan pertama kau memang terus pergi ke... Aku kenal kau daripada EGG. Memang first job kau EGG ke? Aku habis sekolah. Sekolah Sultan Abdul Samad kat PJ. Dia sukannya sekolah. Kau sekolah sukan? Tak adalah, projek school untuk olahraga. Okay, kau main sukan apa? Hurdle dengan lompat tinggi. Hurdle? Hurdles, lompat tinggi, lompat gijak. Hurdles. Apa tu? Lari berpagar. 110 meter lari. Sebut je lari berpagar, apa hurdles? Aku rasa risau kau tak faham sebab kau English person. Okay, lari berpagar lagi. Lompat tinggi. Lompat tinggi, lompat gijang. Aku bagi lompat-lompat. Okay, sebab kau tinggi. Sebab tinggi, yang senang langkah. Alright. So, habis sekolah situ, so politeknik. Sebelum masuk politeknik, aku pergi Form 6. Macam-macam dah. Form 6, UIA, Aswara. Tak suka. Lalu masuk politeknik Merlimau Melaka, ambil lah tourism. Sama aku. Tourism ke? Aku tourism. Aku boleh cakap bahasa Arab sikit. Kaifah Luka. Ismi Fatah. Ahlan wa sahlan. So kau tahu lah sistem-sistem tahu airline. Sistem airline. Sikit lah. Galileo apalah sistem booking dia kan. Aku dah lupa lah. Mata tu kan. Ayata. Ayata mata. Apa benda mata? Mata tu. Mata fair. Bukan mata fair satu. Mata band. Bukan. Cerita kartun tu. Agent Ali. Agent Meta. Agent Meta. So ambil tourism. Habis tourism, kerja JKKN. Jabatan Kesenian dan Kewarisan Negara. Selangor. Kat Shah Alam lah. So kerja JKKN. Bagian apa tu? Kau artis budaya. Apa ni? Artis budaya. Artis budaya. Kau jaga artis ke? MC. Kau jadi artis? MC. Dia artis budaya ni ada menari, ada menyanyi, ada MC, pemuzik apa semua lah. So aku bagi MC lah. So every week tu kena pergi airport, duduk tengah tu buat flash mob
Oh, Lepas tu kena MC, okay, faham. buat flash mob ni lah, traditional menari. Tapi tu apa dah semua. kerja lah. Dah kerja lah. Itu umur 20. Tu habis 20-21 buat kerja tu. Berapa gaji kau waktu tu? Kerajaan grade Memang 800 aku. B19 1000 apa 1200 1100. Basic dah. Tapi time tu tak ada komitmen apa-apa kan. Tak ada komitmen lah. Tiba-dua dah kira besar dah. Besar lah kak. Tapi kalau kau duduk dekat Taman Medan tu tak besar tiba-dua. Pergi naik motor, alik tak ada lesen. Ya, kau baru ambil lesen 2 tahun ni ke tahun lepas? 2 tahun lepas ambil lesen. Okay. So itulah kerja aku. So tak suka government. Then aku explore buat job tepi pulau. Bawa orang keluar masuk Pulau Tioman. Mak ai. So kat situ aku duduk kat Kampung Salang. Macam mana kau boleh terjerumus ke job Pulau tu. pulau ha? Sebab aku bila politeknik ni tourism, kita belajar terrestrial darat. So cari terrestrial ni dia macam darat, dia ada terrestrial darat, terrestrial marine. So marine kita kena belajar scuba, belajar berenang. Ni politeknik ah. So kalau yang darat kau kena belajar ikat, tali, macam nak flying fox apa semua. So aku mau ke marine tu. Okay. So bila dah diving semua minat. Lepas tu pada kerja JKKL gaji kecil. Lepas tu kita pun try lah bawa orang masuk pulau and then masuk. Berapa masuk? Satu trip, satu orang, satu kepala berapa? Aku dulu buat student trip je. Aku target budak-budak junior poli aku pergi Pulau Tioman dengan Ubay 500 saja. 500? 500 kau boleh Berapa hari berapa malam? 3 hari 2 malam. 500 waktu tu lah 3 hari 2 malam. Ada fun dive and then snorkeling. Bapak murah. Sebab aku dah kenal orang kampung situ. So, tidur kongsi katil ke apa? Tidur satu Dom. tak silap aku 1 malam 120 macam tu. So aku cakap boleh tapi 4 orang lah satu dom. Okay. So aku fit lah macam mana untung aku, mana modal dia. So aku buat benda tu je sampai PKP. PKP. Oh ya ke? Ya. Sebelum PKP kau belum lagi jadi aku tak ada no one pun penggemar Ome TV. Bukan. Penggemar Ome TV tu lambat lagi. Lambat lagi. Tapi daripada pulau tu belajar jadi buaya. Sebab apa? Mak Saleh banyak. So Mak Saleh ni dia orang suka word affirmation. Kan ada love language kan ada berapa. So dia orang suka word punya sweet talk lah. Okay. So macam are you okay? Daripada Canada, Ireland. This lingo of dia suka, ayat tu. Asian. Dia suka Asia lah. Orang Asia basically. Orang Asia ni sweet. Serius? Ya, Mak Saleh memang suka orang Asia. Kalau kau ni kau boleh dapat spec Avril Lavigne, Anne Marie, boleh dapat tak? Muka Tak kau kenal memang kau sebut nama tu semua aku tak kenal. Avril Lavigne. Avril Lavigne bukan yang rambut tu ke? Avril Lavigne penyanyi. Aku tak kenal. Okay, muka kau ni Dua Lipa boleh dapat. Ya? Ya, muka kau handsome tu kalau ni lah, western tengok kan. Maknanya aku salah pilih ni, Shima. Aku tak cakap. Bodoh lah. Betul? Bukan, kau tak salah pilih. Shima yang salah pilih. So kat situ lah belajar ayat manis. And then Tapi sungguh dia orang suka Asia punya. dia orang suka. So do you see the sea? My love is bigger than the sea. Oh my god. Cair lah. Aku pun tak tahu apa hal dia cair. Pada kita borak kacip. So, kau pernah ada ke awet? Tak ada. Aku memang pergi kerja balik dah. Dah. Betul, tak ada. Tak ada. Tak ada. Kawan kau pernah ha? Dekat pulau tu 2 minggu kat pulau tu aku dah belajar semua benda dah. Maksudnya belajar apa? Aku dah belajar dah. Orang ni buat apa. So mak aku dah pesan lah kerja pulau ni elok-elok apa. Mak kau pun dah tahu dah pulau ni banyak penjahat. Sebelum aku nak pergi pulau mak aku dah cakap, betul ke betulnya? Besar sangat ke gaji ni? Masyuk mak aku buat gigi kira ni. Pergilah. Tapi mak aku macam rela tak rela lah je. So aku dah pergi, betul cakap mak aku. Iman memang kena kuat. Tapi 500 tu
Seorang? Kau buat berapa trip? Satu trip, contoh lah, satu trip dalam 15 orang. Diorang pergi macam, aku pergi lah. Aku akan masuk ke poli aku tu balik. Bagi tahu, okay, kau kelas mana? Kau cakap, kau panggil siapa nak pergi pulau cuti SEM ni. Dan tu je aku buat duit. Memang 90% semua budak poli. So masuk lah kat situ. Ambil budak. Okay, contoh satu trip 15 orang kau boleh dapat profit apa? 500 kali 15. Aku tak tahu tapi sekali trip biasanya 2,000, 3,000 macam tu lah. Satu kali ni trip. So sebulan kau buat berapa trip? Bulan aku rasa gaji aku 7 kot. 7 ke 6 7,000? 6-7 ribu lah. Bapak banyak. Banyak. Tapi by musim lah. Waktu politeknik cuti SEM. Itu je lah yang kau boleh buat duit. Habis kalau diorang plan sama-sama diorang. Contoh Jumaat kan. Jumaat tak ada kelas lah. So Jumaat gerak lah. Jumaat, Sabtu, Ahad. Ada jugalah. Ada je. Memang sentiasa akan ada lah. Memang sentiasa akan ada. Sebab waktu tu macam aku kat politeknik tu aku kira dikenali lah juga. Sebab aku MC. Oh, ya ustaz. Aku dulu MC orang orientasi. Akulah abang Fesi tu. Oh, kau yang kena tepuk semua macam tu. Tepuk pengakap. So aku kira dikenali lah. So diorang trust lah kat aku. Okay. So diorang ambil lah servis dengan aku. Connection kau power lah waktu dulu. Connection aku bawa. So siapa-siapa nak masuk poli boleh roger aku lah. Boleh adjust lah. Tapi 6-7 ribu sebulan banyak tu kalau kau waktu staff. Kalau kau student. Tak student dah. Dah habis belajar. Tapi kau masuk lagi poli tu. Masuk pergi lah. Rasa macam tu cari customer. tak ada ni. So buat pergi. Ni abang Ubay ni. Senior kita dulu. Ni kau pernah pergi pulau tak? Pulau ni best tau. Tengok coral. Aku tunjuk video semua. Apa bang? Aku kumpul je 500 jalan ni. Tu dah. Diorang kumpul lah sama diorang. Oh. Ya, korang kalau nak bayar sikit-sikit pun boleh. Korang bayar je 100 bulan ke kan. Kat saya. Nanti dah cukup. Saya bawa lah korang. Okay. Kalau kau cakap kau gaji kau sebulan dalam 6-7 ribu. Dulu gaji kau masa dekat government tu 1,200. 6 ke 7 kali ganda kau dapat. Apa benda yang kau culture shock bila kau dapat gaji banyak tu? Tak ada buat apa tu dah. Kat pulau mana ada wayang, mana ada apa. So simpan lah duit tu. Aku memang simpan duit dia. Duit nak beli kereta. Tak ada kereta lagi kan. Takkanlah 6-7 ribu kau tapi punya banyak bank statement lah. dan ni kau tak keluar kereta. Kereta aku keluar lepas dah habis PKP tu. Sebab so PKP aku tak adalah macam orang lain tak ada duit. Aku adalah duit kumpulan apa daripada pulau tu. So masa PKP. Sebab aku habis kerja dekat pulau tu mula ni PKP. Sebab PKP adalah juga Mak Saleh masuk sebab dia dah terlajak perahu kan. Dah masuk Malaysia. And then tiba-tiba monsoon. So tide tinggi, ombak tinggi. So snorkeling tak boleh, apa tak boleh. Lalu aku balik darat. Balik darat duduk lah rumah. Melepek, beli barang Shopee, buat dalgona kan. Betul kat PKP lah. Lepas tu duduk rumah, barang Shopee banyak sampai. Beli. Aku rasa lah, duit aku dah hampir habis lah kot waktu tu. Lepas tu aku tertengok ML Studio. ML Studio, okay. So dah tengok ML Studio. Lepas tu tengok lain-lain. Kalau buat video pun best juga ni. Aku buat lah video. Buat video apa? Pulau Besar. Oh, video Pulau Besar. So masa aku kat poli, aku jadi guider untuk Pulau Besar. Okay. So buatlah Pulau Besar, pengalaman di Pulau Besar, jumpa hantu apa. Post kat TikTok? Bagi ML Studio. So ML Studio edit kan, dia orang yang post kat platform diorang. Oh, so kau minta kerja dengan ML Studio lah? Tak, kalau di ML Studio ni, kau sendiri boleh buat video, kau shoot sendiri. Macam ni lah, raw. Kau cerita pengalaman kau. Okay. Jadi streamer apa semua, cerita-cerita. Kau hantar je raw footage tu, contoh 20 minit, kau hantar je kat ML Studio. Diorang yang akan edit, diorang yang akan post kat platform diorang. So kau dapat free exposure lah. Oh, macam tu Itulah how ML Studio works. So pada zaman tu Sampai sekarang dan aku tengok, ni baguslah opportunity ni. Dia bagi platform. Apa? Tapi dia kredit pada kau lah. Kredit lah. Speaker dia bagi username Ubay MZ waktu tu. Okay. So daripada satu video dia orang post, follower aku naik. Ramai follow. Abang ni yang ML Studio tu bang. Uish, baik kat platform ML Studio ni.
Itu platform dia post kat TikTok ke Facebook? Ya, waktu tu Facebook, YouTube, IG. Okay. Waktu TikTok belum kemuncak Belum lagi lah. belum kemuncak lagi lah. Aku macam dapat banyak follower macam okay. So aku Kat IG? Kat IG. Okay. Dan aku buat video and then ML Studio call, Mat Luffy call. Hang mai studio. Aku datang studio. Shoot 8 video terus. 8? Pasal apa? Hantu pasal pengalaman macam-macam lah. Aku pun dah lupa dah apa aku borak. So borak lah. Borak lah. So video borak podcast lah macam tu lah. Kamera, borak dengan kamera je. Macam tu, macam mana hang kerja pulau dulu? Aku dulu kerja pulau. Kau pernah tengok ML Studio kan? Video ML Studio? Jarang. So kalau jadi kau tengok, dia macam tu je. Kau borak dengan kamera je. So nanti diorang yang akan post video tu. And then dia akan bagi token lah. So 8 video ada lah token. Diorang bagi kat kita. So dah habis shoot. Lepas tu mic aku. Hang buat apa sang? Tak ada, duduk rumah lah. Hang tahu edit tak? Tak tahu. Hang nak kerja? Boleh lah. Kerja apa? Edit. Tapi aku tak tahu edit. Hang belajar. So boleh. So bila start mic? Lepas tu dia cakap, sekarang lah hampir masuk, hampir belajar. Dia cakap, hang ada apa-apa ni? Tak ada. Hampir masuk. Masuk belajar. Belajar. Edit video kau sendiri lah? Edit video sendiri. First video edit video sendiri. Lepas tu video-video orang kan. Dah belajar. Lepas tu dah mic tengok dah okey. Okay lah. Hang start kerja. Gaji hang sekian. Lepas tu dah settle. Kerja lah ML Studio kat setahun. Gaji tu lebih banyak daripada kau bawa pergi pulau tak? Tak pun. PKP kot. Asal ada barang lah. Asal ada duit lah. Dan 1,000 apa lah. 1,000 lebih lah. Sebab tak ada basic, tak ada apa. Ya, tak ada basic apa-apa. Kau pula nak kena mengajar lagi. Lepas kau nak demand pula gaji kau lebih-lebih. Aku tak ada demand apa macam. Berapa pun bayar lah Mat. Lepas tu Mat bagi tolong. Lepas tu sampai satu masa tu aku tengok YouTube. Ada Indonesia ni. Dia main Omegle. Dia boleh cakap banyak bahasa lah. Seorang Indonesia ni. Aku rasa aku tahu kot nama dia. Kan, ada kan seorang dulu famous kan. Ui, aku boleh buat macam ni. Tengok kan. Lepas tu aku main Omegle. Time tu tak rekod lagi. Borak-borak 2-3 Mat Saleh. Borak panjang macam. Kalau buat konten ni aku try rekod sekali. Rekod sekali. Lepas tu aku post IG. Biasa je. Lepas tu Facebook aku post biasa. Time tu tak ada page lagi. Lepas tu tiba dah ni. Lepas tu aku download TikTok. Dulu TikTok ni rempit lah. Rempit gelik. Jeduk. Lepas tu download. Tiba video Mamat tu lalu kat TikTok aku. Yang tegur tu? Tak, video Mamat Indonesia tu. Oh, okay. Ish, Mamat Indonesia ni post kat TikTok. Banyak komen. Lepas tu aku post. Aku biar. Aku memang jarang buka TikTok. Sebab kita tak selalu buka. Lepas tu tiba buka. Berapa? 200,000. Ush, apa banyak. Okay. Buat video. Buat video lagi. Layan-layan Mat Saleh. Buat video 1 juta, 2 Dulu juta. target kau memang Mat Saleh je lah. Sebab itu yang Malaysia suka benda tu. Kalau borak dengan orang Melayu tak ni sangat. Tak pergi sangat. So borak-borak dengan Mat Saleh. Lepas tu tiba TikTok keluarkan feature live. Live TikTok. Masa tu belum ada lagi. Belum ada lagi. Lepas tu dia keluar feature live. Aku pun buat live sambil buat benda tu. Ui, first live aku 8,000 dah. Sumpah. Zaman tu. Time tu belum ada gift lagi. Lepas tu pada 3 hari ke 2 hari ada gift. Tapi konten kau semua dah meletup lah. Konten semua dah letup lah. Lepas tu keluar macam apa rose lah apa benda semua kan. Lepas tu aku cakap, ni macam big gift ni. Gift ni. Lepas tu habis live tu. Tutup live. Total lantai aku 6,000 Malaysia. Satu kali live. Satu kali live. Berapa jam tu? Apa 2 jam 3 jam je. So aku cakap, baik siapa ni. Itu betul-betul lepas PKP ke? Masih PKP ke? Masa PKP yang boleh hantar daerah ke apa yang. Okay, dan tu pun kau kerja masih kerja lagi dengan ML Studio. Aku kerja ML Studio. Lepas tu dah tiap-tiap malam live. Dah sedap. Dah sedap. Datang kerja pukul 12, 11 Mat, kau tengok ni Mat. Dah kayak ni lah Melayu ni yang orang cakap ni Mat. Mat tahu aku main benda tu. Tu tak lambat. Hang dah kat seminggu ni lewat. Lepas tu hang edit-edit hang tidur. Edit-edit pandai. Lepas tu banyak sangat ke hang dapat buat live? Banyak agak amat. Berapa? Aku beritahu 6,000. Uish, baik hang tak payah kerja dengan aku. Jangan macam tu Mat. Lepas tu Mat bagi jalan lah. Tapi masa tu kau kenal tak Mat Luffy tu? Kenal lah. Aku memang kenal dia. Okay. Aku main layan video dia. Lepas tu Okay. Dia cakap lah, baik hang tak payah kerja dengan aku. Baik hang buat ni fokus. Lagi masyuk.
Macam, ya ke Mat? Ya ke? Tu dia beritahu lah macam mana pathway dia. Nak buat tu, nak buat ni. Lepas tu dia beritahu lah. So, kalau hang dah ready nak berhenti, hang beritahu aku lah. Lepas tu aku dah macam, betul ke cakap Mat ni? Mat, aku nak berhenti lah Mat. Berapa hari tu lepas tu? Hari sama tak? Tak, aku cakap Mat nak Mat nak berhenti lah Mat. Lepas tu, bila? Ni kot, esok kot. Okay. Tak kena buat surat ke? Tak payah. So berhenti macam tu je lah. Dia orang cakap tak ada berhenti cara tak best ke apa kan. So berhenti macam tu. So Mat happy, aku pun happy lah. Aku pun buat benda tu. Buat live. Tapi dulu live TikTok punya persen sikit gila. Dia ambil persen tu daripada gift tu. Oh yeah. So aku boleh ingat, aku dulu live buka je kan. Buka TikTok tu, baca kat situ. Okay guys, 100,000 like baru kita mula. So don't like. Lepas tu dia bagi give. Tak cukup lagi ni. Pancing. Aku target macam at least sebelum start Omegle tu, aku rasa RM1,000 dah ada dah. Pong dah ada, okay. Lepas tu aku live. Aku live satu malam, kalau 5 jam 8,000 tak lari. Time tu gifter Singapore. Banyak siut. Lepas tu ada orang forex kan, bagi aku macam gila lah diorang ni. Macam dah main-main live tu. Lepas tu dah, aku rasa dekat 2 minggu. Time tu dah ramai dah orang main live. Lepas tu dah dekat 2 minggu tu, aku punya live sekali live habis macam 2 jam live dapat 800, 1,000. Aku dah rasa sikit. Hype dia dah habis. Tu macam tak best ni. Lepas tu ni korang budak-budak Facebook semua dah main Omer macam, yo betul. Betul. Aku Mula aku waktu tu aku tak adalah nak cakap aku trendsetter untuk Omer ke apa kan. Tapi ramai yang tengok video aku lah. Tu tiba Abeja. Aku puas aku terpengaruh daripada video kau. Tu Abeja main, Suzuran, betul on air people semua main kan. Kau, lepas tu macam-macam, Mak Adi, Aul semua macam susah agak ni saya makan. View dah drop. View 1,000, 2,000. Macam okay, aku stop terus. Sebab aku jumpa Daddy Hood kat pit stop. Sebab tengah naik kan. Tengah naik, lepas tu macam kan pit stop baru buka. Dengan aku masa tu kan. Dengan kau dengan Mama. Lepas tu Daddy apa, dia duduk cakap nak stop benda ni waktu kau tengah peak stop. Kalau kau main, lepas tu drop, kau stop, kau lagi kecewa. Aku stop live. Aku stop yang tu je. Sebab time tu campaign dah banyak Okay. Campaign semua banyak. Tapi semasa waktu kau tengah live tu kan, kau bagi ayat-ayat manis apa semua tu kan. Kau mesti dah tahu kan soalan aku kan. Apa dia? Ada pernah tersangkut ke? Ni orang Mak Saleh luar ke? Ini ada. cerita dulu lah, Sheila. Ini cerita dulu. Sebelum kenal awak lagi. Ada seorang dari island. Nama dia apa benda aku lupa dah. Daripada Island. Tak tentulah kau akan cari yang cun punya kalau nak buat video kan. Tapi yang tu biasalah. Biasa-biasa lah. Dia, Erika apa benda lah nama dia. Ingat lagi nama. Bodoh je. So borak. Lepas tu dia tanya IG semua macam okay ada. Lepas tu tiba je DM, hi I'm Erika ni. Lepas tu duk tanya khabar kan. Dia ni suka betul lah. Lepas tu I never be in Asia before apa semua kan. Okay aku layan lah kan. Cek kat DM kot time tu. Lepas tu aku go on dengan live. Lepas tu aku ngorek-ngorek orang kat live, dia tengok. Why you talking? Jealous. Macam, alah pergi. Dia dah suka ni. Lepas tu dia sakat tu lah. Lepas tu dia lesap begitu saja. MIA. Tapi yang memang aku keep in touch, yang kat Omega ni ada seorang budak Thailand. Dia US. Tapi settle down kat Thailand dengan mak ayah dia. Nama dia Brena ni famous lah. Kalau follow aku dia kenal lah Brena ni siapa. Dia budak sekolah, dia main Omegle tu. So dia ibarat adik online lah waktu tu. So sekarang dah jadi top model lah. Sumpah? Kat Thailand. Dia memang lawa. Ambil phone jap. Macam mana IG dia? BRIENNA kot. ENNA. Brianna Donos apa tah? Brianna Huados. Macam tengok betul ke?
1,000. No. Ya betul. Kau ada follow dia. Okay, sekejap. Sebelum kita meluruskan lagi cerita-cerita pasal Omegle ni kan. Masa tu kau belum kenal Sheila Hamzah lagi kan? Tak kenal lagi. Kan? Tak. So, tak ada apa lah kalau cerita kan. Time ni tak kenal apa pun. Tak kenal apa-apa pun lagi kan. Kau betul stok loh. Kau pun stok kan? Orang belakang game dia pun stok tu. Tak mau jawab. Tapi waktu kau kenal dia muda lagi lah. Sekolah lagi 16 waktu tu. So kita punya konten bukan sweet lah. Kita punya konten macam buat lawak apa semua. Okay. Tapi waktu dulu kau dah single waktu kau main tu. Takkan kau tak pernah nak try ayat perempuan Mak Salim mana kat luar negara tu yang betul-betul kau nak jadikan serius? Jadikan serius tak ada kot. Aku rasa memang hubungan tu memang berhenti kat live tu je. Ataupun kau memang tak minat lah orang luar? Sebab kalau kau tanya aku, yang orang tengah tengok ramai pun, orang tengok kat dalam Malaysia ni pun, ramai je ni yang mengimpikan untuk kahwin dengan western. Western apa semua. Tapi aku waktu tu adalah macam, cantik kat dia ni. Tapi tak lah. Tak ada untuk ke serius tu, tak ada lah. Tak apa lah kot. Bila fikir nak serius kan, kau nak pergi negara dia lah, nak pergi itulah ini. Kau berfikir jauh betul lah waktu tu Aku berfikir jauh betul dan waktu tu dalam otak aku nak beli apa aku nak je. Apa yang kau impikan sangat yang kau nak beli tu? Semua benda lah. Luxury punya barang. Time tu kan duit banyak kan. Luxury punya barang, betul. Apa kereta lah, kasut lah. So contoh perempuan ni, ramai suka aku dengan perempuan ni. Dekat online. Diorang suka matchmaking kan. So aku akan contact dia, hi, let's go live on Omegle. So sikit-sikit sampai dapat perempuan tu layan je lah, layan. Konten lah, layan pun, give banyak. Okay dah. Cuma yang dapat endorsement yang betul meletup aku dengan Brena ni. Kita orang dapat daripada Cosrx. Apa tu? Company apa? Skincare. Cosrx. COSRX. Official account tu DM kita orang. Daripada mana Cosrx tu? Tak sure, overseas kot. Okay. Dia DM Brena tu, dia DM aku, hantar invitation. Dan tu dia ada apa benda tak silap aku, dekat Singapura. Macam tak nak. Aku tak pergi lah. Asal tu? Dan aku dah kerja Astro. So dia macam, letup lah dia ni kan. So invitation 2 ni lah. So Brena tu pergi tu, tak silap aku. Sebab dia international brand. So dekat situ lah Brena ni mulakan langkah dengan modeling lah apa semua. Tapi aku happy lah untuk dia. Dah habis sekolah and then dengan apa yang dia capai tu, power lah. Masuk ni majalah apa, LA lah apa semua. Tengok kan, dahsyat lah dia ni. Tapi dia best lah. Aku kahwin pun macam congrats, happy for you semua. Brena mantap. Nanti aku clipkan kat TikTok. Brena kena tengok ni. Dia tak faham pun. Tapi kau cakap kau kerja dengan Astro, waktu bila kau kerja dengan Astro? EGG. Yelah, macam mana kau kerja dengan EGG? Kan aku live kau dah live. Lepas tu kau rasa kau macam dah tak boleh go lah. Sebab banyak Facebook ni streamer makan kau punya content. Macam siut lah ni. Lepas tu yang FYP pula engkau lah. Aul them tu kan. Lepas tu kadang-kadang solo on Ome tu kan. Kalau solo on Ome je, habis. Paling tak boleh belah aku tengah live. Omega lah. View banyak. Ada seorang viewer, guys, solo setengah Ome. Bodoh betul. Keluar semua. Hilang. Jauh lah. Okay, tak apa, layan. Betul. Mak D. Mak D ni guys, jumpa. Aku dah jumpa perempuan tu. Lepas tu Mak D jumpa perempuan tu kak. Mak D dengan contoh, dengan siapa tak perempuan. Dengan Intan. Mak D dengan Intan. Semua pergi kat rumah Mak D kan. Macam mana ni tu lah aku stop. Tapi bila aku dah stop tu, minggu sekali kadang buat live lah, meletup lah. Lama tak live lama tak. Lepas tu tiba EGG Roger aku. Dia ingat aku ada dekat Facebook. Dia nak jadikan tu lah kan, dulu kan ada EGG jaga streamer kan. Jadikan dia nak dapatkan kontrak dengan Facebook lah. Aku tak main Facebook, page pun tak ada. Lepas tu pergi meeting, bla bla bla. Macam ni lah. Aku tengok staff dia kan. Semua Chinese. Tu dia cakap streamer lah sekarang susah jago. Banyak ni banyak PL lah ni kak. Oh iya ke? Ni Fatazi ni dia bagi lah. Aku dah ada banyak PL. Kau jangan kena ada. Tak, dia bagilah. Dia masih ini kita punya apa?
talent kan. Dia bagi semua. Oh, you rapat lah dengan orang. Sikit lah mau cakap. You ambil I lah. I boleh borak orang. I rapat lah dengan orang. Aku cakap dengan orang. Padahal tak kenal pun kau lagi. So, dia ada projek Don't Give Up ke apa tak? Ya. Betul. Aku jadi pelakon tu. Betul. You boleh ni handle lah ini orang. Boleh lah. Diorang sama saja macam I. So, kalau diorang tak dengar cakap you, diorang mesti dengar cakap I punya. I Melayu sama Melayu mah. Okay. Kau cakap tu? Lepas tu borak-borak dapat kerja. Kau seorang je lah Melayu dalam tu? Memang aku seorang je Melayu. Aku jadi producer tu. Okay. So dapat masuk, handle lah projek Don't Give Up. drama Don't Give Up tu. So jagalah ajar apa semua kan. Dia cakap, ni kalau ni macam mana, banyak lah aku settle kan. Lepas tu dapat projek buat dia punya trailer kot. Trailer Don't Give Up tu. Tu buatlah trailer apa semua. So kat situ diorang tengok, oh apa ni, senang je nak kerja dengan Melayu ni. Cuma kau kena tahu apa PL dia lah. cara dia. Lepas tu kadang ada barang nak kena review kan. Diorang ada keyboard diorang lah apa kan. So aku beritahu lah macam mana semua. Sebab diorang tak pernah, diorang banyak jaga streamer ni juga. Apa ni, non-Malay kat lah. Yang main Dota apa tak silap aku lah. Sebab diorang banyak Dota, fokus Dota dulu. Gaming macam ni. Betul. So cakap lah, diorang ni boleh buat duit tu. Lepas tu buatlah apa, program-program untuk korang. Apa ada yang jadi host tu. Petah sembang game ke petah. Ada banyak lah benda-benda yang dah buat kat EGG tu. Okay, ada betul. Sembang game. Lepas tu ada song Daddyhood lah apa. Banyak propose. Last Astro nak tutup EGG. Betul. Time tu streamer pun banyak lah. Dah kena angkut dengan LHDN apa semua. Ada yang sangkut LHDN kat streamer-streamer waktu tu. Diorang cakap lah, ada apa tak, ini streamer tak boleh, payment tak boleh straight account sudah kena ni block. Ada. Tak pernah dengar cerita lah. Streamer meletup tu. Tapi aku tak pernah dengar cerita. Ada. Streamer tu dia punya bilik di Babuna. Kita orang ada pergi shoot dia. Lepas tu dekat kalau nak transfer kat company apa dah. Dia ada site company lain lah. Untuk yang personal punya you tak boleh lah. Sebab tengah settle dengan LHDN. Okay, bilik dia gila babi. Tapi dia punya nama tak gila babi sangat, betul? Tak lah. Tapi diorang semua kenal lah. Aku pun tak kenal. Yang aku kenal yang mainstream lah. Mainstream yang Homeboys punya budak. Apa, One People. Tapi budak-budak Homeboys semua tak ada kot. LHDN aku rasa tak dengar. Tak ada kot. Bukan budak Homeboy, bukan yang One People semua. Bukan nak. So diorang cakap apa, LHDN banyak kerja streamer sekarang. Apa semua kan. Oh ya ke. Lepas tu satu masa tu dah kembali normal. Sebab streamer ni peak dia waktu PKP tu kan. Betul. So tu memang gila babun lah. Sampai semualah keluar MERS, keluar BM. Kalau kau pergi P-Store tu dah macam MLM punya ni lah. Aku salah seorang lah keluar BM. Dengan nombor plate 2 angka. Itu dia. Aku tak Aku 921. So aku macam, ni MLM siap. So kat situ lah. Lepas tu dah mula down dunia stream ni. Kena tutup EGG. Tapi kau punya experience banyak juga untuk kau advice pada EGG. Sedangkan kau punya kerja dekat ML Studio dia waktu tu. Ya, aku banyak. Kau terdedah daripada Mat Luffy, banyak info daripada Mat Luffy dan kau jatuhkan benda tu lah. Sebab Mat matang lah. Dia OP lah untuk content creation kan. And dia beritahu lah. Ada banyak benda lah dia beritahu. Daripada hang susah-susah buat content 5-8 jam hang kena live malam. Baik hang produce. Kau belajarlah produce apa semua, skrip ke. Betul macam nak produce Mat? Kau tengok ni. Mat Luffy, kau kalau buat storyboard tu kan, ada angle dia apa semua kan. Contoh lah, okay ni Fatah tengah cakap dengan ni. Ni angle dia. Mat Luffy punya storyboard tu dia lukis je on lidi. Kau tak? Betul okay, hang kat sini, shot dia. So balas kat sini. Tu Mat Luffy punya apa ni? Cara buat storyboard macam uish. Tapi dia yang direct Dia direct macam hebat dia ni. Aku tengok storyboard dia. So kat situ aku belajar. So aku pun ada lah masa mula tu guna OLED lah. Okay ni contoh kan. Ni kamera. So Fatah kat sini dia tengah bercakap ni. Kamera tembak bahu Fatah je. So aku guna OLED. Aku lukis-lukis dahsyat. So Mat banyak bagi input lah. So input tu aku guna kat EGG lah. Maknanya first company yang kau menggunakan betul-betul dalam media kau adalah EGG lah. EGG. And then EGG tutup pun ada
TV show. Yang Cha buat lah TV show. So kat situ aku belajar TV show. Then EGG tutup. Sebelum EGG tutup tu, udah Riki-Riki kat Astro Gempak. Macam diorang dah borak lah pasal diorang ni kan. Ini lah ni bos marah atasan apa semua. Tapi EGG kedekut sikit gaji. Tapi untuk gaji aku kat EGG 3.5. Sikit lah untuk producer kan. Tak kena lah dengan ayat producer. Patutnya lah. 10. Tak lah. 5 kot. 5. 6. Lepas tu junior producer. Okay. Baru kan. So aku macam 3.5. Boleh lah 3.5 buat live. Dapatlah 10. So dah settle semua kat EGG. Gerbak-gerbuk masuk Astro Gempak. So masuk Astro Gempak. Kat situ lah bermulanya mengenali segala jenis artis. Segala jenis penyanyi. Luar dalam semua aku tahu. Artikel, media, macam mana media work, macam mana artis deal, politik. Kewat dia. Politik ada, management semua. Kuat kan? Ini dark side betul-betul dia. Kau betul kena cerita ni. Tapi dunia hiburan ni aku rasa semua industri lah, bukan hiburan je. Even kau kerja corporate pun politik. And then macam lah. Macam-macam lah. Kau as a producer juga? Producer. Tu bukan junior tu, main producer lah. So dekat situ kau kenal Sheila Hamzah? Kenal Sheila Hamzah ni. Aku masuk Astro Gempak tu. Lepas tu ada projek ni, All Together Now Malaysia. Ada 50 juri, 50 artis dengan semua contestant. So first aku masuk, aku tak ada ilmu langsung lah pasal entertainment. Dah lah entertainment TV pula tu kan. Lepas tu keluar All Together Now Malaysia tu. Kat situ 50 juri, 50 artis. So aku tahu ada Ajay. And then ada siapa lagi, Datuk AC lah, apa semua. Macam-macam 50 artis. Ada macam-macam. Betul tu ada nama Sheila Hamzah. Lepas tu bos aku tanya, so for All Together Now ni siapa boleh cover? Semua macam yang kat situ semua banyak kerja lah. Tu macam I boleh cover. You tahu ke? Boleh belajar lah. Cover ni je kan. The whole program kan. Kau yang offer lah. Offer diri kau sendiri. Lepas tu dekat, tapi ada sponsor semua tau. You kena tengok dengan DG apa semua macam. Okay boleh, no problem. Kenapa kau nak sangat offer tu? Kau nak jumpa Sheila Hamzah? Asal waktu tu kau memang minat Sheila Aku Hamzah? memang minat dia. Aku memang minat Sheila Hamzah. So dekat situ aku cakap, ni boleh jumpa Sheila Hamzah ni. Kau memang minat Sheila Hamzah? Sebab apa? Sebab dia menyanyi lah, sedap apa semua. Dan kat situ pun aku boleh nampak big opportunity lah. Okay, faham. Kat situ ada macam-macam artis. Pak Nel ada apa semua. Okay, cuba kau terang kat aku. Minat kau Sheila Hamzah tu kau minat sejauh mana? Macam mana minat kau tu? Waktu sekolah kau dah minat dia? Ya. Okay. Dia kan fenomena dulu. Yelah. Waktu Patah Seribu, ada yang pergi China. Dan waktu aku sekolah, ada satu album Sheila Hamzah ni, colour kelabu dengan putih. Waktu album tu ada album Patah Seribu lah. So aku jalan, aku akan tunggu bas kat Angkor Mall. Angkor Mall, Petaling Jaya. Dekat ANW tu. So dalam tu ada satu kedai muzik tau. Sekejap. Halo. Klik-klik ada hantu. Okay, so? Dah ke? Dah. Tak apa. Biar je lah. Kau nak tengok lampu pun, nak tengok kau dengan cerita. Okay, betul? So Angkor Mall tu, dalam Angkor Mall tu ada satu kedai muzik. Okay. Dekat corner lot. So balik sekolah aku lalu, sebelum nak tunggu bas tu, masuk lah. Tengok ada album Sheila Hamzah. Dan tu harga aku tak tahu apa. Tapi quite pricey lah untuk student kan. So daripada hari tu aku tengok album tu. Lepas tu terus daripada sekolah aku jalan kaki sampai Angkor Mall. Kalau tak, daripada sekolah aku naik LRT, naik bas 2. Tapi apa ni, costing tau. So bila dah costing tu, daripada sekolah aku jalan kaki. Aku rasa 5 kilo. Okay. Jauh. Sebab kau nak beli, Kumpul duit je. Tunggu bas. So dulu bas rapid KL 50 sen je. So tak makan tak apa, kumpul-kumpul duit. Lepas tu satu hari aku beli lah album Sheila Hamzah tu. Betul-betul gila Abi minat tau. Sampai kumpul duit. Ya. So belilah album Sheila Hamzah tu. Beli album Sheila Hamzah. Berapa lama kau kumpul duit tu untuk beli tu? Kau ingat tak? 2 minggu. Bukan tu.
Jalan 5 kilometer. Tak makan. Tak makan. Lepas tu kadang rehat tu minta kau sikit Betul-betul nak beli silam sana ni. Ada satu tu aku ingat ni. Ada macam ada program kat sekolah. Okay. Lepas tu dapat 18. Budak-budak tak minum-minum. Aku collect tin tu. Gila lah. Serius lah. Aku collect tim tu. Jual dapat RM5 RM6 tu. Yelah, Banyak yelah. Lepas tu macam tu lah kumpul-kumpul duit. Sampai dah dapat beli album Sheila Hamzah. So dah beli album tu. Balik rumah pasang kat radio kan. CD kan. Tu ada satu hari tu balik Kelantan. Apa nak pergi bukan raya, Jalan Kelantan. Lepas tu dalam kereta mak aku tu aku masuk CD Sheila Hamzah. Daripada KL sampai Kelantan. 8 lagu ulang. Lepas tu bila mak aku macam buka radio, dalam 2 minit macam ke depan kan. Pasang balik. Dengar Sheila Hamzah. So hafal lah. Ui, kau ni fanatik lah macam tu sekali Minat lah waktu tu, minat. Dah fanatik kan tu, bukan minat dah fanatik lah. Yelah. Dan apa? 2 minit lagi. Dan tak pernah jumpa Sheila Hamzah depan-depan. Okay, tak pernah pun. Show dia semua tak pernah pergi. So tengok dekat IG apa semua. And then waktu tu Twitter. Twitter fanatik lah. Tweet-tweet pasal dia apa semua. And then dia reply. Lagi excited. Lepas tu aku tweet Kak Syah lah. Kak Syah. Lepas tu dia reply. Ya ke dia apa benda tak ada reply. Aku cakap wah. Okay. Screenshot. Lepas tu print ke apa benda. Kan dulu kan ada buku-buku kan. So letak lah kat dalam buku. So itulah orang cakap tahap minat dia tu. Tahap fanatik ke Sheila Hamzah. So bila kau pergi kat Astro, dapat pula nak shoot Sheila Hamzah. Dapat peluang. Saya producer, saya nak shoot sendiri. Tak kisahlah kerja banyak mana pun. Tak kisah pun. Asalkan saya dapat jumpa Sheila Hamzah, saya okey. Dan dalam konten All Together Now tu memang banyak muka Sheila Hamzah je. Contoh dia berapa episod dah aku? 5 episod. Week ni Sheila Hamzah, aku interview Sheila Hamzah week ni. Dan tu dah Kak Syah lepas tu dah mula Syah nak interview boleh ni. Okay, first time kau jumpa Sheila Hamzah, kau declare tak engkau ni Ubay yang memang daripada sekolah? Tak. Aku tak declare lah. Aku dia macam buat relax lah. Caca macam alah macam budak cameraman datang nak shoot artis kan. Caca lah. Tapi tak ada tunjuk excited langsung tak ada? Ada lah. Tapi time set up tu aku macam tengok dia tengah ai lah kan. Lepas tu tegur. Lepas tu ada siapa tak artis cakap, awak yang dekat TikTok ni kan, ni. Omel lah. Ya. Lepas tu Syah pun tahulah macam ni famous lah. Lepas tu dah rapat live kat TikTok dengan Sheila Hamzah masuk. Sheila Hamzah live Sheila Hamzah. Tapi aku request, dia accept. Aku naik kotak. Okay. Dan tu dia dalam dia punya lowest point kot. So dia nangis. Okay. Cerai apa semua kan. So kat situ lah rapat. Kat situ lah kau keluarkan semua kau punya skill yang kau belajar daripada Omega. Kau belajar daripada itu daripada kepulauan, naskah apa semua. Rumah bantai waktu tu. Ini je peluang aku. Waktu dia tu aku cucu lah bang. Tapi awal-awal tu dia bukan nak ngorak Sheila Hamzah pun. Dia nak mau tu comfortkan dia, untuk dia bagi dia mau stable. tu nak aku kawan Sheila Hamzah. Nak macam tu je macam. Kalau tanya Sheila Hamzah, aku kawan baik dia. Okay. Aku memang nak rapat dengan dia lah. Apa-apa pun aku nak borak je dengan dia. So tak ada terdetik pun lah nak ngorak dia waktu tu. So kat situlah mula rapat. So kau buat konten dulu dengan dia dekat Astro tu. Lepas tu kau live dengan dia follow kau. Dia follow aku apa semua. TikTok, IG. TikTok, IG semua dia follow. So kat situlah rapat. Lepas tu sampailah satu tu dia ajak tahu rumah. Sabar. Macam muka terkejut sangat. Ajak tahu rumah. Apa dia nak borak apa dah kan. Macam nak member lah cakap tu. Kau ajak member aku. Lepas tu semua diorang tak free. Macam tak apalah awak. Bukan hari ni. Waktu dia macam dia pun sedih. But dulu wife aku ni dia tak ada kawan. Siapa?
Sheila Sheila. lah. So tak ada Okay. kawan. So dia nak berkawan lah. So sampailah satu hari tu dia buat live. Dia buat bola ni nyanyi, dapat burger sedap juga ni. Malam-malam ni kan. Aku terus reply. Nak ke burger apa? Dia burger daging, tak nak sayur. Awak kat mana? Aku kan duduk BJ, jauh lah. Tadi dah dekat area cyber dah ni, baru balik kerja. Kat rumah. Lepas tu, oh ya ke? Boleh je. Order burger dengan memandu Mercedes ni aku beli sebelum kahwin. Oh, kau dah beli Mercedes dah? Dah. Orang selalu cakap Mercedes tu duit Sheila. Wajar orang ni. Kau biar awak hidup. Silam tak tanggung. Sheila tak tanggung. Ha. Tu saja lah nak mention. Dengan menggunakan Mercedes pada waktu tu, dengan kelajuan 192 km lalu max, burger sampai di rumah Sheila hantar. So dah bagi burger, borak lah kat luar rumah tu kan. Borak-borak, panjang siap borak. Esok kerja ni. Hantar burger tak aku 11. Borak sampai aku 3. Mak oi. Dia siluhan-luhan lah. Luar-luar. Lepas tu kat situ, aku tahu siapa Sheila Hamzah tu. Tak faham. Malam tu lah. Selama ni aku rasa dia ni lah, superstar. Kaya, banyak duit. Tu ini dan sebagainya. So malam tu baru aku tahu, macam ni kisah hidup kau. Apa kisah hidup dia boleh kongsi? Berat lah. Tambah sejam lagi lah ni. Kalau nak cerita kena tambah sejam lagi lah. Kena panggil Sheila Hamzah datang sini. Berat lah. Dia Family matter. family matter, duit, apa, segala lah pasal kerjaya. So banyak lah aku macam dan waktu aku jumpa dia tu macam dia kuat lah. Kalau aku tak dapat dia, aku rasa gone kot. Macam-macam benda lah buat macam Faham. kat situ aku macam ada soft heart lah kat dia macam kalau dia macam ajak pergi buat benda ni, okay lah, jom lah layan dia. Sebab dia tak ada childhood pun. Sebab kerja dia menyanyi je kan. Daripada kecil kan? Daripada kecil. So kat situ lah mula kenal dia, rapat. Sampailah bercinta. Siapa yang declare dulu suka? Takkan kau. Waktu tu dia pergi Australia. Aku hantar dia ke airport. Ambil lah kat rumah dia, hantar ke airport. Lepas tu aku pergi kerja. Lepas tu kat Australia tak habis call, video call. Video call aku. Saya dah sampai ni. Okay. Kawan baik kan? Time tu dia dah rasa aku macam aku dengan Sheila ni kawan je kot. Yelah, sebab kalau kau orang biasa. Kau waktu expect tu apa kau lepak dengan artis? Waktu tu kau letak diri aku. Aku boleh cakap dulu budak TikTok lah. Budak TikTok dengan international artis kan. Memang kawan je lah kot. Memang lah. Kalau aku jadi tempat kau sama kan. Kawan je lah dengan dia ni kan. So dia dah video call selalu kan. Dia sampai ni, saya dah habis kerja ni macam. Asal dia ni macam clingy kan. Lepas tu dia balik daripada Australia tu, dia beli aku perfume. Beli perfume. Lepas tu aku diam. Lepas tu awak apa? Saya suka awak lah. Dia confess kat aku kan. Aku macam, oh iya ke? Saya pun suka awak. Aku macam tak serius. Betul-betul lah. Tanya betul-betul lah. Lepas tu, okay, awak suka tu yang macam mana? Kat dia kan. Suka lah, betul lah. Ni luahan perasaan lah. Lepas tu aku macam, kalau awak serius, kita kahwin lah. Aku cakap dia. Dia ni main pula je. Dah suka kahwin lah. Aku cakap kan, awak dah ready ke? Dah. Lepas tu berapa hantaran nak? Saya cakap 20,000. Apa 20,000? Lepas tu ada? Dah ada. Nak saya transfer sekarang tak? Kau macam nak jadi mamak panggil tu pula. Saya dah ada 50,000. Sebab aku cakap dengan dia. So tak adalah aku pergi merisik. Saya cintakan dia 5 cincin. Tak ada. Macam saya boleh bagi semua. Betul tu dah borak pasal kahwin ni. Lepas tu dalam 2 minggu, lepas tu dia cakap kalau tahun ni kita kahwin. Dia cari Dewan. Okay, waktu dia cakap dia lepas kau hantar dia, kau ambil dia kat airport. Lepas tu kau hantar dia kat rumah. Apa reaction kau lepas kau hantar dia tu? Apa reaction kau tu? Aku dah hantar kat rumah.
Tu aku bawa kereta. Sial lah, Sheila Hamzah suka aku tu. Aku dah nak kahwin tu. Tu baru aku teringat. Aku tak beritahu mak aku langsung. Lepas tu aku pergi kerja. Kat kerja tu dah gelisah. Mana nak beritahu mak Dia aku? macam angau ke? Kau tak percaya ke macam mana ke? Angau satu hal. Nak beritahu mak aku tu. Mak aku dah sakit lah time tu. Oh, okey. Mana nak beritahu mak aku dah. Takkan balik boy nak kahwin dengan Sheila Hamzah. Terkejut mak aku. Tambah sakit. Tambah sakit dia macam fikir kan. Tapi mak aku tahu lah aku kawan dengan Sheila waktu tu. Macam nak kahwin tu mak aku tahu tak expect langsung lah. Yelah, anak dia kahwin dengan artis. Tu balik, mak, kau kahwin dengan Sheila Hamzah okey ke mak? Apa ni? Apa benda merepek? Merepek Aku lah. ni ambil bagang apa lah. Apa merepek? Sheila kan dah ni dah 8 jauh lagi ni kan usia kan. Betul kan? Yelah 8 tahun je pun. Tu biar berhenti kat situ. Lepas tu petang malam sikit. Mak, kalau kau dengan Sheila Hamzah okey ke? Tanya lagi. Cantik kat mak ni. Tu. Siapa ni? Mak aku macam cakap lah. Kita ni siapa? Of course lah. Kalau aku jadi anakku, kalau anakku nak kahwin dengan artis, mana buat aku? Tiba kan. Takut lah. Dah lah anakku yang lelaki. Nak tanggung artis. Betul. Boleh. Ya ke bye? Ni serius ke? Serius mak? Dah ajak kahwin dah. Ada okey. Ya ke ni? Pergilah jumpa. Kalau betul sila pergilah jumpa mak ayah dia. Lepas tu bawa lah Sheila datang sini. Tak, dalam hati mak kau kan. Ya ke? Sampai tu dalam grup WhatsApp kau. Anak aku nak kahwin dengan Sheila. Sheila Hamzah. Betul. Mak aku macam, ya ke? Boleh ke tanggung dia apa semua? Yelah. Boleh mak. Relax mak. Kata macam, gaji Ubay berapa? Ni apa semua. Mak aku tanya. Tapi kau dengan gempak kan? Gempak. Boleh ke banyak tu? Kalau anak mak kalau kahwin tak boleh duduk rumah mak. Kena cari rumah. Mak aku tak bagi anak dia kalau kahwin duduk sekali dengan orang tua kan. Pergi cari rumah sendiri. Rumah lagi ni boleh ke? Boleh mak. Relax mak. Dan tu aku confident lah sebab ada job apa semua kan. Lepas tu aku jumpa Syah. Cakap okay lah jom lah. First jumpa mak dia. Jumpa mak dia kat kedai makan. Aku belikan cincin emas untuk Mama Z. Mak Sheila Hamzah. Jumpa mak dia. Aunty, saya nak kahwin dengan ni apa semua kan. Ni ada hadiah lah untuk aunty. Ambil hati kan. So, bagilah cincin emas tu. So, mak dia pun nangis. So, terharu lah. Okay. So, terharu dah borak-borak. Lepas tu mak dia cakap dengan Sheila, pergilah jumpa mak Ubay. Okay. So, dah settle jumpa mak Syah. Jumpalah mak aku. Aku bawa lah Sheila Hamzah datang Taman Medan. So Taman Medan. So dah Sheila Hamzah dah sampai Taman Medan tu dia cakap. Satu Taman Medan tahu tak? Tak tahu. Okay. Dia cakap, ni Taman Medan. Tak pernah datang. Lepas tu bawa lah masuk rumah. Salam mak aku semua. Lepas tu borak Cina 2 orang. Mak kau mana cakap Cina? Mak aku mana cakap Cina? Syong. Aku keluar biarkan 2 orang kan. Lepas tu dia dah habis borak. Lepas tu masuk. Mak aku dah bilik mak aku. Mak aku baring je. Tak boleh diri apa semua sakit. Aku masuk. Lepas tu mak aku cakap, yelah kalau dah suka nak buat macam mana kahwin lah. Mak aku cakap tapi jaga baik-baik. Lepas tu dia pesan kat apa ni Sheila, kalau anak mak buat hal, tinggalkan je dia. Aku macam wish. Aku minta tak boleh buat hal lah. Yelah. Memang kena tinggal dulu Zah. Tu bye. Kalau nak buat hal, jangan buat anak orang. Mak tak suka. Kalau tak nak, bagi balik dekat family dah. Macam, okay mak. Sudah. Proceed lah. Buat persiapan kahwin. Tapi kau cakap mak kau sakit apa sebenarnya Maya? Mak aku cancer ovary. Cancer rahim. Cancer rahim. Ramai orang cakap kanser ni dia keturunan. Kau setuju benda tu? Tu setuju lah. Tu scientifically pun yelah. Tu memang ada keturunan pun. Tapi mak aku punya kes lain. Mistik lah. Ada mistik. Oh ya? Ya, ada mistik. Mak kau kerja apa? Mak aku kerja dekat supervisor dekat kilang tin. Yang buat tin Milo, buat tin apa Jacob ke apa semua jenis tin tu. Mistik atas sebab kerja ke apa? Bukan kerja kot. Aku tak rasa kerja.
Dia dalam tu cerita ni. Dalam. Oh dalam. Dia dengki lah. Aku rasa lah dengki. Of course lah, kalau orang buat benda tu dengki lah satu benda. Sebab tu aku tanya pasal And kerja. benda yang macam ni mistik kan. Kau kena buat orang kan. Mustahil orang yang tak kenal kau. Yelah. Orang yang dekat. So macam tu lah cerita dia. Aku punya firasat kuat macam tu. Tapi yang orang lain macam medically cancer lah. Ada keluarga lain-lain yang kanser? Ada. Tapi bukan kanser rahim. Kanser payudara lah. Tu nenek aku. Oh memang. Tapi semua orang ada kanser kan dalam badan. Cuma aktif tak aktif je kan. Betul tak? Kalau tak ada, dia cancel lah. Macam gampang kan. Ayolah cancel. Kan? Tak tahulah nak borak medically tak tahu. Tapi aku rasa semua cancer ni boleh terjadi bila kita stress, pemakanan and everything lah. And then dalam kes mak aku ni dia lari, dia maraton. Yelah, sihat. Sihat. Lepas tu ada satu hari tu dia cakap sakit lutut. Okay. Lepas tu aku rap lah dia. Aku jadi physio dia. Urut lah apa. Budak sukan kan. Ni mak tengok, naik tangga dia kat meniscus ke macam. Meniscus tak macam ni mak. Lepas tu kalau apa ACL ke apa tak, kalau ada tisu ke bukan macam ni. Lepas tu balik dia lari tu dia makin sakit. Tiba lepas dah 3 hari tak boleh jalan dah. Lama. Tak boleh jalan ni. Lepas tu tiba check cancer tahap 3, tahap 4. Ni bukan mak. Sakit lutut. Kanser rahim. rahim. Ni bukan mak. Lepas tu ada darah beku lah, ambil ubat cair darah lah apa. Lepas tu the first operation dah ni lah belah apa semua. Macam ada batu. Doktor nak keluarkan tak boleh. So dia keluarkan mana yang ada je. Lepas tu jahit balik. So dia tinggal lah batu kat dalam tu. Dia macam tak tahu lah batu ke apa benda lah. Tapi tak boleh keluarkan doktor cakap. Risiko ke apa. Dan aku cakap okey lah. Lepas tu kena buat kemo. Buatlah kemo apa semua. Tapi mak aku akan sakit lepas asar. Dia malam. Malam masa kalau nak tidur tu dia tak boleh tidur. Lepas asar dia akan sakit gila babun. Dia sakit yang meronta tu tau. Sakit. Lepas tu lepas isyak time nak tidur dia benda tu macam tak nak bagi mak aku tidur. So kat situ lah aku macam ni bukan medical lah. Tapi nak tak nak kita kena go on medical lah. So instead of medical ada cuba untuk berubat kampung tak? Kat Pahang ada, kat Johor ada. Pergi berubat, balik mak aku memang sihat, boleh jalan. Bila pergi berubat tu? Boleh jalan. Automatically terus boleh jalan? Pergi Johor. Berpapah? Pergi Johor sakit ni. Lepas tu ada satu kat Johor tu, dia boleh tulang patah ke apa. Lepas tu dia cakap mak aku punya tulang apa C5 ke apa benda. Ya, bahasa-bahasa tulang tu lah. Lepas tu dia betulkan, then Islamik dia pun memang doktor ke apa tahu dulu pakai tulang Balik KL, esok tu mak aku jalan. Uish. Alhamdulillah, nangis mak aku. Aku lepas 2 hari sakit balik. Lepas tu tak boleh, ikhtiar lain lah, pergi dekat Pahang. Tu perubatan Islam lah. Apa nama tak aku lupa. Ubat elok, boleh jalan. Mak aku macam okey lah, dah boleh jalan petang-petang ni. Dia pergi jalan petang. Lepas tu settle balik rumah. 2 hari sakit. Sampai aku ada panggil seorang kawan aku. Dia datang berubat. Memang ada benda lah. Benda. Lepas tu okey, mandi limau 2 hari juga. Lepas tu pak sakit balik. Lepas tu bila dah sakit-sakit kan, elok sakit, tiba dia bagi betul sakit tu. Aku kena buat kerja, mak aku tumpah darah 2 baldi kat 2 baldi kot. Banyak je. Penuh darah dah. Penuh gila macam lepas tu dah masuk zon merah kat PPUM. Lepas tu time tu aku dah macam PPUM tu macam jangan jadi apa-apa kan. So tiba doktor panggil waris. Time tu bapak aku pergi mana tak, abang aku pergi mana, yang beli makan ke apa, aku je ada. Aku masuk, doktor tu suruh sign. Ni sign apa doktor? Aku dah gigil lah kan. Ni sign mati ke apa ni kan? First time betul. Ni kita nak derma darah, so nak ambil assurance daripada waris lah. Andai kata darah tu apa-apa jadi ke, at least waris dah tahu. Aku nak sign tak nak? Nak sign tak nak? Tu aku sign. Lepas tu aku pergi jumpa mak aku. Mak aku dah lembik dah. Lepas tu aku dah tunduk ada nangis. Lepas tu mak aku cakap, apa-apa jadi kat mak, ubai kahwin tau.
Oh waktu tu time kau nak kahwin, mak kau sakit ni. Kahwin. Ya mak ada. Mak akan datang ubai kahwin. So sepanjang preparation kahwin tu dia lah cakap, oh ni semua pakai baju putih. Ni baju mak, baju putih, ni baju abah, apa semua. Dia settlekan semua. Dia beritahu kat Syah dengan aku. Kita orang settlekan lah. Lepas mak aku tumpah darah tu sebulan kat hospital. Mak aku kat hospital lah. Aku memang hari-hari lah. Pergi hospital ulang-alik settlekan mak aku. So itulah kes Kami lah. tu jugalah kau settlekan perkahwinan kau apa semua. Tapi dia prepare kahwin. Dia bukan mood yang excited tau. Of course lah. Mak kau dekat dalam mak kita kat dalam hospital. Lepas tu kita nak kahwin. Mak sakit. Lepas masuk tu mak aku dah complete 4 ke 5 chemoterapi. And then dah masuk hospital, doktor suruh buat radio pula. Radioterapi. So mak aku buat radioterapi, tengok mak sakit. Lepas tu lepas waktu melawat habis pukul 6.30, pukul 7 malam ada fitting. Pergi fitting pun Yelah. So kat situ lah apa orang cakap, aku macam mula belajar untuk melepaskan lah. Macam uish, mak aku sakit ni, aku cakap sihat kan. Tapi bila ada satu momen tu mak aku ditidurkan, time tu aku macam aku dah rasa lah tak sempat ni kot. Macam tengok mak aku, tapi aku doa keajaiban lah. Dapat. Tapi dah tak dapat pun. 2 hari sebelum aku nikah macam tu. Mak aku pergi. Tak apalah. Sebab sebelum aku tunang adik aku pergi. Oh ya? Bukan adik kau selepas mak kau? Tak, adik aku dulu. Sebelum aku tunang, adik aku. Sebelum aku nikah, mak aku. Adik kau kenapa meninggal? Adik aku accident. Dia adik lelaki aku ni yang jaga arwah mak aku. Oh yelah, kau sibuk kerja. Abang aku kerja semua. So dia yang jaga. So satu hari tu dia baca apa, kalau kanser ni makan ketam bagus. So dia pun nak buat Maggi ketam ke apa untuk mak aku. Dia tak ada duit. Sebab apa, tak kerja tak ada duit. Dia ada duit tapi dia lagi macam nak jimat apa. Dia panggil kawan dia berapa? 4 orang, 5 orang. Teman dia pergi PD naik motor daripada Taman Medan. Nak collect baby crab. Lepas tu sebelum dia pergi, dia buatkan mak aku Maggi tu. Buat Maggi. Dia cakap, ni Maggi last tau. Azrul buat untuk mak. Dalam almari dah tak ada Maggi, dah habis lah. Tu mak aku macam, rupanya tu memang betul Maggi last lah dia buat. Yelah. Dia pergi collect baby crab tu. Balik daripada dah collect baby crab tu, accident, meninggal. Jatuh sendiri. Member cakap dia jatuh kat depan. Dia kat depan, tiba jatuh. Masa tengah naik motor? Dia okey je. Jatuh, terseret kat divider tu. Tulang rusuk dengan kepala. Kat divider. Kena divider? Tu meninggal. Lepas tu benda yang tu lah sebelum tunang. Tapi benda yang ajaib je kan, waktu pergi buat report polis tu, aku dah bersihkan beg dia. Dalam beg dia pakai posh bag. Dalam beg tu baby crab semua. Baby crab berpasir lah beg dia. Aku keluar, dalam tu ada wallet, kunci motor, ada 2-3 barang. Dia letak baby crab dalam posh bag dia? Tak dalam plastik? Tak ada. Dia memang pergi gitu je. Macam dah lepak luar, dia jom pergi PD tak? Aku nak masakkan mak aku ketam pun. Aku macam, lepas tu berpasir. Aku pun buka posh bag dia tu, terbalikkan, kemas kan. Tinggalkanlah wallet, jam dia dengan kunci motor, aku zip. Lepas tu dekat hospital, masa postmortem nak mandikan jenazah tu. Dia kena postmortem? Postmortem. Sebab tak meninggal kat hospital, tak ada record semua, memang kena postmortem. So aku bagi mak aku, mak ni Azrul punya bag. Ubai dah bersihkan dan semua. Mak aku buka, dalam tu ada baby crab semua. Penuh? Aku tengok, uish. Aku sendiri dah buang. Aku dengan member dia memang dah buang baby crab tu. Tapi dalam tu ada bergerak lagi baby crab tu. Uish, tu aku diam. Ni memang ni kot niat dia kot. Nak bagi mak aku. Aku macam terkejut dah. Aku macam nampak hantu saya. Macam, aku dah buang ke dah. Cakap mak aku, Ubai dah buang ni. Tu mak aku nangis. Tu aku biar. Lepas tu lalas tu mak aku makan kot baby crab tu. Macam tu lah. Makan mentah-mentah? Tak adalah, kau yang buat mukbang apa. Tak limau. Lu mesti dengar macam bodoh saya lepas tanya dari soalan macam tu. Tapi aku dengan Ubai dah memang gapai. So itulah cerita dia. Uish, dahsyat. So aku rasa tu memang niat dia kot. Nak bagi mak aku makan kan. Tapi aku memang dah buang baby crab tu dah.
Tunggu. Ya, dekat depan balai. Zip lain ke? Tak ada. Posh bag tu satu zip je. Posh bag macam budak motor tu. Ha. Buka. Aku terbalikkan semua. Buang pasir semua. Ha. Aku tengok kita tak ada sah. Lah baby clap pun kau buang kat ah? Ya, semua aku buang. Lepas tu memang ada. So bila mak kau buka tu baby clap tu tinggal satu je ke? Banyak ke macam mana? 2, 3 macam tu. Oh. Lepas tu bergerak lagi macam. Diam. Yang member dah Kim macam, Kim kita dah buang tadi kan? Ya, 2 weh. Weh tak masuk akal tu. Tu macam biar. Itu sebelum berapa hari kau tunang? Minggu, 2 minggu. Seminggu sebelum tunang. Lepas tu Pun tak happy juga waktu kau tunang tu. tunang tu macam tunang lah. Lepas tu nikah, mak aku nikah. 2-3 hari sebelum? 2 hari kot. Aku dah malah nak ingat je tak apa lah. Tapi waktu nikah tu sedih tu. Kenapa? Masuk Dewan. Belakang. Ni wali Bapak Syah kan. Belakang Bapak Syah ni. Adik-adik mak aku. Dengan mak aku punya seat kosong. Aku lalu aku tengok seat mak aku kosong. Dulu aku dah nangis-nangis lah. Uish. Inilah momen aku nak share dengan mak aku ni. Naik belum rumah aku. Betul. Aku nangis-nangis. Lepas tu salam. Dan dah apa. Dah akad apa semua. Aku nangis-nangis kan. Tapi dekat situ aku kena fikir. Aku kena kuat juga. Sebab ni second marriage untuk wife aku. Kalau second marriage dia sedih lagi kan. First marriage pun sedih. Second marriage sedih. Tak adalah untuk dia kan. So aku terpaksa kuat. Lepas tu sampailah adik perempuan aku bagi frame mak aku. Nangis lah. Nangis. Tacap. Wah aku memang tak nangis lah. Dia macam ni lah. Dia nangis habis lah make up. Okay, aku diam tu je. Buat-buat happy. Salam-salam. Balik nikah. Aku pergi kubur terus. Cerita. Malam tu ada majlis. Malam tu pun buat je lah. Baju mak aku semua dah ada dah. Uish. Sedih macam mana nak tahan ni. Tahan je lah. Sedih. Nak kena apa. Lah orang datang. Sebab orang dah tahu lah kesedihan kita. Orang datang nak cheer up dengan kita kan. Kalau kita layan sedih tu tak boleh lah. Tapi aku macam layan je lah. Semua pula pakai baju putih. Lepas tu belah aku kau datang kan? Datang. Yang belah aku kau datang tu, aku rasa 20% semua nurse hospital. Semua apa? Semua staff hospital. Oh. Mak aku jemput semua. Dia bagi tahu anak saya kena kahwin tau. Anak saya kena kahwin. Jangan bagi dia tunda tau. Aku kalau pergi hospital tu, Ubay, mak pesan suruh kahwin. Hari-hari. Ya. Mak pesan suruh kahwin. Mak pesan, okey. Berat tu. Berat. Tapi okey lah. Alhamdulillah. Okey lah. Dia kalau in positive way, kalau kita nak tengok, dia pun tak nak tengok kau tak happy dalam waktu wedding kau kan. Dan aku fikir balik, kalau mak aku ada lagi, mungkin aku pun tak spend time dengan wife aku, jaga mak aku ke apa kan. Jadi nak bagi adil semua. aku fokus jaga mak aku, nanti perasaan wife aku macam mana. Senang cerita Allah dah susun yang terbaik lah untuk kau kan. Tu lah. Aku fikir macam tu lah. Tak apalah. Tak semua orang boleh terima ni. Susah, berat. Berat. Tak semua orang boleh terima, Bay. Aku kadang-kadang duduk seorang tu macam, ni kalau mak ada ni kan. Lepas tu dah nangis. Ya. Berapa lama dah kau kahwin dengan Sheila? Tahun ni masuk 3 tahun. 3 tahun? Seorang anak? Seorang. Aira? Apa nama Ria. Nama kau? Nama anak kau ni? Ria Akira. Apa? Nama macam Jepun. Aku peminat JDM. Tapi kau beli Mercedes. Aku ada JDM banyak kat rumah. Kereta apa kau ada? Celica, Suzuki Vitara. So kita orang JDM. Guna duit kau ke guna duit Sheila? Duit aku. Itulah soalannya. Kau salah seorang ni makcik. Tu benda aku dah tahu lah. Ni Fatah ni. Tapi Ramik. Tapi kau betul. Apa? Apa yang betul? Apa benda aku beli semua duit Sheila kan? Kau yang orang cakap sendiri kan? Bukannya orang tak tahulah kita punya keluarga macam mana, kita punya income daripada mana semua. Sebenarnya sebab yelah wife aku punya gap dengan aku dari segi career
Sangat dia kenali berbeza lah. Ha. Even kalau aku dah kerja lagi 10 tahun ke depan pun takkan sama tak punya dapat, network aku dengan dia kan. Aku rasa orang yang cakap macam ni dia tak tahu freelancer tu apa. Mostly orang tak tahu macam tu lah. Yelah. Dia ni kerja apa? Duduk rumah, beli kereta, habiskan duit bini tu. Macam wife menyanyi. Satu, semua orang lah tahu Syilham satu penyanyi. Ubay ni kerja apa? Ubay ni kerja apa? So, bila dia cakap saya freelancer. Apa benda? Kau kerja apa ni? Freelancer? Free duduk rumah ke apa kan? Macam makcik kan? Aku kadang kalau kerja, Ubay kerja apa? Tak kerja, tengok lah. Kadang main game. Kadang pergi jumpa orang. Kadang buat DS. Namanya DS tu apa? Sini nak cerita. Masuk Telegram dulu. RM30. Tapi aku dengar cerita Syilham Zah banyak offer dapat jadi datuk Banyak lah. Banyak Banyak. Asal tak ambil? Aku tak nak jadi Datin. Kalau Datuk Syilham Zah kau jadi Datin. Datin. Sebab kalau dia orang offer Datin Sri aku okey. Oh engkau? Datin Sri Ubay okey. Iya. Engkau Datin Sri Fatah. Aku pun dia dapat datuk. Tak ada lah. Tapi datuk pun tak perlu pun kan. Tak ada. Penganugerahan ni adalah darjat kebesaran tu dah, tak silap aku dah dapat. Okay. Tapi title datuk tu tak lah. Lagi selesa jadi orang biasa kot. Betul. Buat apa datuk? Datuk is just a title kan. Sebab kalau aku dapat title, aku mesti dapatnya. Tapi lepas tu aku mesti macam, kau kena serve aku datuk lah. Adalah offer. Harga dah lain tau nanti. Nak ajak lepak pun kan. Datuk. Jumpa ni Resort Club lah. Podcast dekat Padang Golf. Tu kalau aku dah jadi datuk lah. Okay. Aku rasa sebab tu aku tak jadi. Betul. Sebab kau ada belakang tu. Aku rasa kita dah terlama lah. Lebih aku rasa. Ada soalan lagi ke aku nak tanya kau lah. Sekejap aku bagi aku fikir. Perkahwin apa? Perkahwin. Kau masuk lah. Lepas kahwin kau baru dapat tengok Sheila kat China macam mana. Cina punya ni kan. Tapi dah sejam lebih dah ni. Aku ni podcast sejam je ni. Kau buatlah 2 part. Kau nak buat next podcast? Kau buat 2 part je. 2 part? Kau dah jimat video bank dah kat situ. Ya. Orang kau memang jenis borak on camera lagi. Ya je. Kita memang santai. Kau buat 2 part. Kita cerita sikit je lah. Pasal Syilham Zah Dah berapa jam lah? Jam berapa? 1 jam 20. Cukup 20 minit lagi lah. 20 minit lagi. So, aku bukan duduk China. Dan aku tak tahu pun. Syilham Zah ni popular betul ke kat China? Boleh nampak lah. Kau tak duduk China. Memang. Dia kat China, dia fenomena dulu. Ni aku dengar. Daripada ni lah, Aini lah, manager Syah. Ni orang-orang yang dah ada dengan Syah waktu dia di China dulu. Dulu memang Sheila tu yang besar. Dulu tahun berapa? 2014, 2015 masa I Am Singer. Dia menang Asian Wave and then I Am Singer naik juara. Itu program dekat China? Bukan China. Okay. Dia ibarat the big, dia I Am Singer dengan Asian Wave ni tak silap aku lah, main TV channel kat China. Okay. So dia RTM. So satu Malaysia boleh tengok, macam kat China satu China boleh tengok. So bila dia menang benda tu, banyak lah macam-macam endorsement semua dapat. Sampai tahap tu apa, diorang cerita dekat satu building tu besar-besar muka Syah. Jadi yang bersedia apa tak aku lupa. Tu dulu lah. Tapi nak cerita dulu aku pun tak ada kat situ. Tapi kalau yang lepas kahwin ni dia tahun ni start tahun lepas lah meletup sebab lagu semua kan naik balik. So nama lepas aku dah tengok yang diorang cakap Syilham Zah besar ke kat China kan, memang besar lah. Tak besar macam kau rasa tak besar tu tak macam ni? Macam kalau kat Malaysia ni siapa? Tak ada kot. Lagi besar? Lagi besar. Kalau Kau clear
Kira kalau jalan dia kena ada Bodyguard. bodyguard ke apa? Memang ada bodyguard orang Cina. Sumpah. Ya, sumpah. Weh. Kita orang sampai airport, bodyguard dah ada. And tahap diorang ni, contoh kan, Sheila buat konsert kan, itu hari yang buat tour kan. So dekat airport, peminat dah tunggu dah. Peminat akan teka mana satu flight dia. Sheila akan sampai basically 2 hari sebelum konsert. So 2 hari sebelum konsert, diorang tengok. Contoh ada 8 flight. So the latest flight is 6 AM mendarat. Diorang akan terpacak kat airport pukul 6. Kalau flight tu pukul 8, pukul 8 lah. Diorang tunggu sampai pukul 8 malam. Okay, ramai dia berapa ramai bai? Apa dia? Yang tunggu kat airport. Ramai lah agak. Tak adalah ramai macam K-pop fans tu. Aku dah terbayang macam K-pop fans lah. Tak adalah. Yang K-pop fans tu kalau diwawakan, contoh Sheila Syah update kat IG story, tak pun team kita orang update, coming. Biar. Oh memang akan ramai macam K-pop lah? Sebab kita orang semua dah kena, aku kena stop. Makeup artist kena stop. Semua kena stop lah. Contoh sound engineer lebay kan. Kena stop juga. China punya fan akan stop lah. Oh Sheila terbang China bila kan. So every time sampai airport memang ada fans and organizer memang dah prepare bodyguard lah. Bodyguard, driver semua. So kalau announce je contoh Sheila Hamzah will be coming to Guangzhou on 12 Guangzhou ke Guangzhou? Guangzhou. Nampak orang dah biasa duduk China kan, Guangzhou. Itu yang aku nak tahu. Oh, dia Guangzhou. Guangzhou. Bukan Guangzhou. Bukan. Kalau Shanghai tu bukan Shanghai, Shanghai. Ibai? Tak ya. Oh, Shanghai. Tak adalah Shanghai. Shanghai juga. Kau ajar sebab tu Shanghai, kat kau. Shanghai masa datang. Shanghai masa datang. Shanghai. Balik lah. Bodoh lah. So itu Sheila Hamzah kat China lah. Dan lagi sekarang tak, maksudnya kalau nak keluar macam jalan-jalan dekat mall pun kena ada bodyguard tak? kalau yang waktu 2014 tu, yang tu memang kena balut semua. Kena tutup muka lah. Yang sekarang ni tak sangat lah. Yang ni just ada bodyguard lah teman. Kita orang luar bilik tu, bawah hotel memang ada bodyguard. Aku kadang kalau keluar pun, where you want to go sir? I'm just Ubai, not Sheila Hamzah. Tapi aku pun dah famous tu. Ya? Dia panggil aku Upai 500. Kenapa Upai 500? Upai tu 500 dalam bahasa Cina kat sana. Okay. Abang-abang 500. Upai. Kadang aku turun hotel. Aku dah cakap relax. Aku nak pergi ambil angin, main basikal hotel konon. Kau buah. Borak Cina aku. Apa kau ni? Bodyguard? Tak. Fans. Oh, okay. Macam tunggu. Tunjuk gambar Sheila. Oh, outside. Aku cakap kat bawah. Tunggu nanti dia balik. Padahal wife aku kat atas. Sebab kalau kau bagi tahu kat mana, lagi lah. Yelah, dia orang tunggu aku camping lah. Ada sekali tu aku buat room tour. Aku record, aku terus post. Dekat TikTok tau. Bukan doing tau. Lepas tu dah, kat bawah tu ramai. Macam asal ramai ni? Lepas tu sit down dengan apa ni? Manager. Sit down dengan semua team kan. Macam mana ada fans lah? Macam mana boleh bocor lah kita punya hotel? Siapa yang nanya tu? Nisha. Ada. Lepas tu tengok TikTok aku pun room tour. Sayang, jangan post. Aku macam sehebat ini Diorang guna doing tau. TikTok diorang nama doing. Aku tak expect diorang tengok TikTok aku. Sayang, tak boleh post. 3 hari kat bawah ada fans. Nak tukar hotel dia tak boleh. Hadap lah. So bodyguard ada lah. So, tunggu lah. Sejak daripada tu aku dah mula bijak. Balik Malaysia baru aku post. Tak pun dah nak kat airport, okay aku post. So Sheila Hamzah ni kat Malaysia, nama dia macam Datuk Siti lah. Kalau kat Malaysia? Kenapa? Kita letak dia as a ni lah, perumpamaan macam Datuk Siti lah. Perompak? Kat China. Perumpamaan. Oh, perumpamaan. Okay lah, close lah. Close lah. Kan? Tapi cuma sebab China dia punya population dia ramai. So dia punya kegilaan dia ramai lagi yang pelik-pelik. And then lagi satu, China ni. Macam kat Malaysia, even Datuk Siti sangat popular. Dan akses kita untuk tengok Datuk Siti banyak kan. Senang. So contoh, Tok T cakap, esok saya ada show kat ni. So pergi
And then kita punya rakyat pun masih tak Tak agresif. terlampau mengagungkan. Kat sana akses untuk dapat face to face dengan penyanyi Artis. semua susah. Sebab dia terlampau besar. Besar satu, and then even kau kan, kalau kau pergi sana, kita buat social experiment, buat macam kau ni famous, mesti orang China nak ambil gambar dengan kau. Sebab dia akan cari lah siapa kau ni. Tapi untuk kes Sheila Hamzah ni, dia dah besar, dah tahu orang dah kenal dia. Tu lagi lah susah nak dapat access dia. Sebab bodyguard jaga, and then privacy tu tinggi. And then diorang kalau jumpa Sheila pun, keinginan diorang tu agresif juga lah. Okay, faham. Tapi alhamdulillah, kalau jenis yang tak dengar cakap tu, aku Tempengkan je. berdesup aja. Pernah kau dah sup kan? Ada seorang, dia stranger lah. Ramai-ramai time tu kat Uhu. So orang tangkap gambar Sheila Syah dengan Lion Fans. Lepas tu lelaki datang nak peluk. Nak peluk. Lepas tu manager lepas tu aku macam faham aku pergi dia. Tolak dia. Kerah jatuh. Tergolek. Macam betul aku buat tak tahu. Okay. M-Star. M-Star yang macam-macam Oh, bulan. Ubay tolak peminat. Sampai jatuh tergolek. Tu safety lah. Safety purpose. Of course lah. Sebab apa jadi kan, susah agak. Mesti lah. Itu satu benda kita kena tahu culture kau daripada mana. Safety pun satu juga. Syah pernah kena cakar kot. Kat sini. Kena cakar dengan peminat. Dia macam Nak genggam lah. Sheila sesat. Dan kalau pergi luar nanti orang ingat aku bergaduh dengan Syah. Maknanya kalau aku berjalan dengan kau kat China, aku jadi famous juga lah nanti. Famous. Kau akan dikenali sebagai bodyguard Ubay. Oh ya, aku nak lah. Nanti aku jadi bodyguard kau kat China. Kau beritahu aku bila nak pergi China. Boleh. Tapi kau betul kan lu Guangzhou tadi tu. Aku rasa dah panjang sangat ni. Orang dengar pun lama ni. Aku pun tak terasa dah panjang. Ke situ je lah Terlampau panjang ni. Terlampau panjang, Bay. Mungkin kita masuk jadi episod nombor 2 lah. Boleh. Boleh, Bay? Boleh. Okay, Bay? Tapi kalau aku dah jadi datuk, kau tak dapat invite lah. Alam. Juga. Hantar kau lah. Kau dah lupa kawan lah bila kau jadi datuk. Okay, guys. Thank you, Bay. Sudi kongsi cerita-cerita kau. Aku paling best aku dengar cerita. Aku rasa episod ni lah rasa macam dia punya flat, jatuh bawah, tiba naik. Kalau dia naik, ni, macam tu. Betul, episod kali ni je rasa macam ni. Bawah sedih jap. Lepas tu gembira. Oh, okay, biasa. Dia banyak benda lah yang tak boleh dicerita. Betul lah. Tu kita kena table talk lah. Okay, dah off camera dah. Okay. Macam mana cerita apa? Tak payah. Okay, guys, terima kasih kepada siapa yang dah tonton daripada awal sampai habis. Aku ucapkan thank you. Jangan lupa subscribe, guys. Perlukan subscriber korang. Tekan loceng. Komen kat bawah. Artis mana lagi nak jemput? Artis Ubay kau. Ubay jadi artis kat China. Bye-bye. Apa? Upai. 500. Okay, guys. Bye. Assalamualaikum. Thank you. Bye. Bye. Assalamualaikum.